pandai-pandai. Yang paling pandai sekali Tim Sate. Nampak geng-geng PAS dalam Perikatan Nasional yang pergi ke Sabah, termasuk Warisan juga. Yang berkempen ni aku duk nampak mereka semua ni punyalah struggle, punyalah gigih nak meyakinkan rakyat di Sabah. Orang bagi apa pun ambil, tapi undi tetap Perikatan Nasional. Tak logik benda tu. Lawak betul dengar janji daripada Perikatan Nasional yang mana diumumkan oleh. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, baru-baru ni berlaku satu perkara yang sangat menggempakan di Malaysia. Dan perkara ni perlu kita ketahui dan penting untuk kita tahu supaya kita boleh ambil iktibar daripadanya. Dan apa yang baik berlaku daripada isu ni kita ambil sebagai pengajaran, dan apa yang tak baik daripada isu ni kita ambil jadikan sebagai teladan. Tanah rakyat bukan tanah yang dibeli oleh Tim Sate. Orang Subut ini pandai-pandai. Yang paling pandai sekali Tim Sate. Tak betul? Paling pandai temberan. Betul? Ini isu apa? Ingat? Kenapa? Saya tak tahu. Undang yang bagi tahu dengan saya. Undang bilang sudah melebihi 10,000 hektar dia ambil. Betul? Kalau kerajaan Perikatan Nasional memerintah negeri Sabah, kita ambil balik. Saya tanya undang, berapa umur kamu? Sudah 62 atau? Ada kamu ambil tanah kerajaan? Tidak ada kamu. Kesian dia. Saya tanya ini, sahabat saya Ronald Kiandi, dia bilang, Dato', Ronald Kiandi ini 1 inci tanah pun dia tidak pernah ambil. Kamu mau jadi calon kenapa? Kerana mau kaya. Kamu mau jadi wakil rakyat kenapa? Kerana kamu mau kaya. Saya bagi tahu dengan kamu semua, cukuplah itu. Tanah Subut adalah tanah rakyat, bukan tanah yang dibeli oleh Tim Sate. Orang bagi apa pun ambil, tapi undi tetap Perikatan Nasional. Tak logik benda tu. Lawak betul dengar janji daripada Perikatan Nasional yang mana diumumkan oleh Muhyiddin Yassin yang janji nak bagi dekat miskin tegar dekat Sabah ni sebanyak 4,800 setahun. Dan sebenarnya banyak lagi lah janji-janji lain, termasuklah 300 juta untuk pendidikan, subsidi tiket penerbangan kepada pelajar Sabah sebanyak RM1,000, dan banyak lagi janji-janji lain yang terkait dengan sektor kesihatan dan sebagainya. Tapi aku nak tanya kat sini, janji yang diumumkan oleh Muhyiddin Yassin ni atas kapasiti apa? Dia lupa ke dia bukan lagi Perdana Menteri hari ni? Aku kadang ni tak faham kak dengan Muhyiddin Yassin ni. Kamu tu PM tepi, bukan Perdana Menteri Malaysia. Dan rakyat Sabah sepatutnya mempersoalkan dan bertanya, nak janji macam ni sumber wang itu daripada mana? Saudara saya yang berada di Sabah, kalian kena faham, kalian kena hadam benda ni. Cerita dan drama begini, janji bulan bintang begini dah banyak berlaku di Semenanjung ni. Drama ni dah main banyak kali dah. Mereka janji macam-macam, sebagai contoh janji nak sediakan peluang pekerjaan, dan janji nak buat itu, nak buat ini. Dan akhirnya bila rakyat dekat situ percaya dan memilih mereka, mereka mulalah kata, oh kerajaan persekutuan menganaktirikan kita, kerajaan persekutuan tak bagi wang ehsan, tak bagi itu, tak bagi ini. Walhal daripada banyak laporan berita menunjukkan kerajaan persekutuan tidak menganaktirikan negeri-negeri pembangkang. Tetapi itulah cara mereka nak lari daripada kotakan apa yang mereka janji. Dan satu benda yang kita kena faham, Perikatan Nasional dah pernah melahirkan seorang Perdana Menteri
yang umumkan manifesto dekat Sabah, itulah Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional. Dan itulah Perdana Menteri yang sekali lagi dipilih untuk menjadi calon Perdana Menteri di dalam PRU yang ke-15. Tetapi apa yang dia buat untuk rakyat Sabah? Sebagai contoh yang tadi aku sebut, daripada mana sumber yang diambil untuk mereka realisasikan janji itu? Apakah sumber itu salah satunya daripada pemberian khas yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Sabah, yang mana isu 40% tuntutan ini selesai di era pemerintahan Kerajaan Madani, bukan selesai zaman mereka. Pada waktu Muhyiddin Yassin memerintah dulu, Sabah dapat sekitar 53 juta sahaja. Ni dalam kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Sabah dapat sekitar 600 juta ringgit. Takkanlah yang selesaikan kerajaan hari ini dan penyelesaian itu mudah kerana kerajaan di peringkat state dan juga federal itu sama. Tiba-tiba rakyat Sabah nak pilih pembangkang, yang mana pembangkang ni pula waktu jadi kerajaan ni tak cuba selesaikan pun. Jadi itulah antara yang perlu difikirkan. Jangan sampai drama daripada negeri-negeri AG4 ini turut berada di Sabah. Dan hari ini mereka berkempen, orang bagi apa pun ambil, tapi undi tetap Perikatan Nasional. Dan saya kira rakyat Sabah ini celik, boleh melihat dan boleh menilai. Mana mungkin rakyat Sabah menyokong orang yang tak bagi apa-apa. Tiba-tiba pula kan, yang bagi bantuan tu orang lain, yang selesaikan tuntutan Sabah orang lain, yang bagi peruntukan tertinggi kepada Sabah orang lain, tiba-tiba kita nak bagi dekat orang yang langsung tak ada jasa untuk rakyat Sabah. Dan itulah yang mereka harapkan. Mereka berharap ada magic yang berlaku. Walaupun dapat banyak bantuan daripada pihak lain, tetapi rakyat di Sabah tetap menyokong mereka. Tak logik benda tu. Mungkin ia boleh dibuat dan logik di negeri-negeri SG4, tetapi rakyat Sabah tidak buta di dalam menilai hal ini dan mahukan seorang pemimpin yang boleh memimpin dan mengembalikan semula kebaikan dan keuntungan kepada rakyat Sabah. Bukan yang berpeluk tubuh semata-mata dan hanya tahu kritik kerja orang lain. Assalamualaikum. Ciao. Aku duk nampak geng-geng PAS dalam Perikatan Nasional yang pergi ke Sabah. Termasuk Warisan juga. Yang berkempen ni aku duk nampak mereka semua ni. Punyalah struggle, punyalah gigih nak meyakinkan rakyat di Sabah apa yang mereka boleh buat. Sebenarnya, mereka ni, kalau kita tengok negeri mereka, SG4, Perikatan Nasional, apa benda yang mereka buat? Warisan, apa benda yang mereka buat di Sabah? Tapi kalau mereka ni sembang pasal manifesto, belum tentu lagi mereka boleh tunaikan janji-janji manifesto tu. Jom kita tengok manifesto Pakatan Harapan. Hari ini saya nak bawakan bukan orang politik, saya nak bawakan doktor yang akan merawat selama ini dengan baik. Dalam dunia ini tiada apa yang mustahil, kecuali kalau kita nak mati nak hidup semula itu mustahil. Tetapi dalam dunia hari ini, kamu lawan siapa sekalipun, kalau kamu baik, kalau kamu bagus, kamu ada idea bantu rakyat, saya yakin rakyat pasti akan mengundi dan menyokong kamu. Hari ini Barisan Nasional bukan saja orang muda, kita kemukakan 80% yang paling tinggi, semuanya muka-muka baru kita kemukakan. Ada yang tanya saya, dia kata dengan saya bahawa kalau hari ini Barisan Nasional, siapa calon ketua menteri? Ini soalan yang paling panas. Paling panas. Dan sebentar tadi, siang tadi selepas pelancaran manifesto kita,
Yang amat berhormat Presiden dah bagi tahu bahawa calon ketua menteri akan kita tentukan dalam mesyuarat apabila kita menang. Saya nak bagi tahu orang Sulaman, kalau kali ini Dun Sulaman kita menang, kalau kali ini Dun Sulaman kita boleh rampas kembali di bawah masuk Barisan Nasional, saya sendiri sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia akan mencadangkan Ketua Menteri Sabah calonnya mesti datang daripada orang muda juga nanti. Katalah Dun Sulaman kita rampas, undi orang muda semua pergi kepada Dr. Shannon. InsyaAllah Ketua Menteri masih kekal di sini, tapi orang berbeza, mana tahu. Sebab itu hari ini saya nak bagi tahu, inilah kita nak bagi tahu, kita tak tetapkan pun siapa. Yang kita tahu hari ini, kita nak dengar suara rakyat. Kalau rakyat orang muda mahukan perubahan, mahukan ketua menteri yang betul-betul ada idea, ketua menteri yang betul-betul baik, yang betul-betul bertenaga, InsyaAllah orang muda sokong Barisan Nasional. Saya sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia akan bawa dalam mesyuarat untuk mencadangkan calon-calon kita yang menang ini mungkin boleh jadi Ketua Menteri Sabah. Setuju ke tidak? Dipusing kenyataan. Katanya tak bersetuju dengan alasan ataupun reason daripada hakim, bukan tak bersetuju dengan keputusan mahkamah. Ini pun segala permainan yang nak mempermainkan rakyat Sabah. Okay, let's talk about PRN Negeri Sabah. Okey, saya tak nak bercakap panjang untuk video kali ini, sebabnya video berkenaan dengan PRN Sabah dah banyak diulas oleh politician-politician yang lain. Cuma saya selaku aktivis yang selalu perjuangkan isu rakyat, dan saya seorang anak muda, melihat sangat perlu untuk Sabah menukar kepimpinan atau menukar kerajaan yang ada pada hari ini. Sebab berapa lama dah Barisan Nasional memegang negeri Sabah, tapi apa hasilnya? Saya sendiri pengalaman turun ke negeri Sabah untuk membuat satu aktiviti sukarelawan, memang teruk jalan di Sabah. Saya seolah-olah macam, mana kerajaan yang menjaga diorang, mana YB yang menjaga diorang? Seolah-olah tak ada, seolah-olah mereka mandiri saja semua benda begitu. Jadi berapa lama dah Barisan Nasional pegang? Almost 10 years, hampir 10 tahun atau lebih 10 tahun, tapi tak ada hasil. Apa yang baru saya nampak dekat Sabah? Billboard baru saja. Dan saya sembang dengan kawan-kawan saya di Sabah, semuanya kata jalan raya tak baru, yang baru billboard. Tiap kali raya ada billboard baru, tapi jalan raya masih sama. Jadi tukarlah tapak pimpinan. Jangan takut untuk undi selain pada Barisan Nasional. Jangan dengar memokan-memokan orang daripada Semenanjung yang kata bahawa parti lain pun ambil duit juga dan sebagainya. Jangan dengar. Jangan tengok pada sentimen, tengok pada realiti. Jadi nasihat saya, negeri Sabah memerlukan tapak kepimpinan yang baru. Tukarlah kerajaan. Sudah-sudahlah kerajaan yang ada sekarang ni. Malah Perdana Menteri kita pun berkenaan dengan isu 40%, dia juga turut pusing isu, dipusing kenyataan. Katanya tak bersetuju dengan alasan ataupun reason daripada hakim, bukan tak bersetuju dengan keputusan mahkamah. Ini pun segala permainan yang nak mempermainkan rakyat Sabah. Apa tiba-tiba tak setuju dengan reason tapi setuju pula dengan keputusan mahkamah. Jadi jangan dengar dengan orang yang kaki pusing macam ni pun, jangan dengar. Jadi Sabah perlu tukar tampuk pimpinan. Saya sebagai orang Semenanjung sangat menantikan dan berharap agar negeri Sabah dapat diperbaiki balik. Jadi undilah yang baik. Masa depan Sabah berada di tangan orang Sabah. Saya yakin orang Sabah sangat bijak menilai yang mana pimpinan yang patut mereka angkat untuk selamatkan negeri mereka. Datuk Fairuz redha nekat dengan keputusan bertanding atas tiket bebas pada pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17 demi memperjuangkan hak rakyat, khususnya suara belia di Dewan Undangan Negeri Dun Pintasan. Bekas Ketua Pemuda Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat itu, beliau sanggup mempertaruhkan karier politiknya dan kehilangan jawatan dalam parti bagi meneruskan aspirasinya di Dun berkenaan. Ketika ditemui Astro Awani, Fairuz berkata beliau percaya kuasa sebenar dalam menentukan hala tuju kepimpinan ialah rakyat, bukannya tangan gaib. Bagi saya membuktikan kepada seluruh rakyat negeri Sabah, terutama di Dun Pintasan, yang menentukan hala tuju atau kemenangan ini adalah suara rakyat di kawasan itu sendiri. Jadi saya mau buktikan suara rakyat itu yang jujur akan menentukan siapa pemimpin, baik saya ataupun orang lain. Tetapi saya mau buktikan
bukan kuasa ataupun tangan-tangan gaib itu yang akan menentukan masa depan negeri ini, tapi rakyat akan menentukan masa depan negeri ini. Selain itu, Fairuz menjagakan persaingan di Dun Pintasan pada PRN Sabah pada kali ini antara yang sengit, termasuk berdepan Tan Sri Padika Amin Mulia yang merupakan tokoh politik veteran. Mengenai hal tuju politik jika diberikan mandat di Dun Pintasan, Fairuz menegaskan akan berperanan sebagai calon bebas yang mempunyai kuasa penentu bukan sekadar mengikut mana-mana parti. Beliau turut mengakui keterbukaan bekerjasama dengan mana-mana parti selepas PRN, namun menekankan kerjasama itu hanya berlaku jika kedudukan serta arah perjuangannya selari dengan keperluan rakyat. Kita calon bebas, tetapi bukan calon bebas yang mengikut, tetapi calon bebas yang menang sebagai kingmaker. Itu yang pertama. Jadi kita pastikan siapa kerajaan yang akan memimpin negeri ini, kita pastikan kita gunakan kemenangan ini untuk suara semua, untuk mendapatkan perkara yang baik untuk belia dan juga rakyat Dun 8 Pintasan ini. Dalam masa yang sama, Fairuz mendedahkan sekurang-kurangnya 5 parti telah mendekatinya dengan tawaran tertentu. Begitupun, pendiriannya tetap sama, iaitu bukan jawatan yang dicari. Sebaliknya, perjuangan mengangkat suara rakyat yang bakal diwakilinya. Dalam PRN Sabah ke-17, Fairuz berdepan saingan 11 penjuru dalam usaha mempertahankan kerusi Dun Pintasan atas tiket bebas. So guys, berikutan isu yang berlaku ni banyak reaksi daripada masyarakat setempat. Nasihat saya, kita jangan bergaduh sesama sendiri. Sebab kalau kita bergaduh, tidak ada kesudahannya. Dan kita perlu menghormati setiap pendapat masing-masing. Cumanya, apa yang baik daripada pendapat seseorang itu, kita ambilkan sebagai pelajaran. Dan apa yang tak baik daripada pendapat seseorang itu, kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video seterusnya.